Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, guys. Ya, aku sekarang berada di Shah Alam, di mana tempat yang aku pernah explore dulu, originally. Tapi dah lama dah, rasanya dah 2 bulan lepas macam tu. Tujuan aku buat part 2 dekat tempat ni. Dia macam gelap kan. Dia sambut, guys. Bentar. Intro dulu, intro. Tujuan aku buat part tu sebab masa part 1 tu aku tak buat habis ke tempat ni. Jadi ya, masalahnya aku habiskan kat tempat ni. Okay, kalau korang nak tengok video part 1 tempat ni, aku akan letakkan dekat description lah. Aku dengan biasa, guys. Wah, aku tengah intro ni. Aku ingat, yang ni kita salah. Boleh kat gelap Dia menyambut. Macam aku tak rasa itu binatang lah. Yang ni tempat kita yang kita dah ke sini, tapi kita ke sana balik. Yang jumpa jalan tu kan. Ya. Kali ni kita ada lampu biru, guys. Aku rasa aku kena pakai lampu. Sini kan? Aku pun dah lupa hari tu sesat kan. Tak, aku rasa sini. Sana tu ikut jalan jauh. Ya. Teruknya jalan ni. Di sana. Arah ke sana. Betul lah. Ya, Tapi sini ada laluan kan? ada. Kau jangan pening. Apa setiap hari kita ni bunga. Oh, bunga ni. Bunga putih, bunga apa ni? Ni melati ke apa ya? Kan tahu kan kalau bunga kan. Mana-mana mai. Ada pokok dia ke? Takkan pokok dia besar ni? Oh, ada. Ni lah pokok dia. Ni besar ni. Apa yang pokok Aura cakap tu? Daun Yang wangi kan? yang Kak tu suka. Ni Kak Aura. Alright. Banyak nyamuk lah. Nanti kena standby lah beli macam bila selalu pakai tu sembunyi dekat badan kalau nak tak dekat. You. Nampak kan orang lama tak di sini lah. Sini lah yang kita pernah jalan tu lah. Ya. Jauh juga sebenarnya ni. Tak apalah, aku pun dah lama tak jogging lah. Lama kita nak cari sini. Lebih kurang 2 bulan. Besar agak pokok ni. By the way, kali terakhir kat sini kita orang boleh dikatakan teruk jugalah, kena ganggu macam suara-suara. Betul kan? Ni yang ke sana. Yang ke kiri. Yang ke kanan. Sekejap. Ini betul. Betul lah. Ke sini lah. Ke kanan kan. Sebab situ tadi.
Okay. Di sana ada jalan pun. Hmm. Kali ni aku nak dengar betul-betul. Kadang-kadang suara dia halus je. Kadang-kadang aku tak perasan. Banyak kali dah. Kat dalam video baru perasan. Mana-mananya. Ya. Ada sesiapa yang ingin berinteraksi? Cicak. Tak perjalanan. Ni dia pondok usang. Sayang. Kita orang akan cuba cari makam Kat sini ada makam area sini. Masa part 1 tu tak jumpa. Ada pergerakan. Aku nak flip kamera. Ni lah tadi. Bunyi ni tadi. Entahlah. Binatang ke? Tangga ke rumah orang siap. Orang. Rumah orang atas tu. Oh ya. Jambatan. Ha? Ada juga apa? Jambatan. Jambatan. Tahu. Ada? Tak ni. Betul ke? Dia kan ada dua laluan. Ikut ke atas. Guys, siapa nak tengok aku panjat tower ni, korang kena tengoklah dekat video part 1. Nak naik lagi memang tak lah, tak rajin aku. Nanti aku sediakan video link video tu dekat description. Pokok apa ni? Sampai sini lampu biru tak boleh langsung. Hah? Lampu biru tak boleh. Di sini. Sudah. Oh, ada. Boleh cakap. Alamak. Lampu biru tak boleh. Kenapa macam tu? Lampu lain boleh. Ketuk-ketuk sikit. Pakai tangan. Pop. Ni lampu putih, lampu ni. Ni okey. Aduh. Lampu biru tak boleh. Ada masalah guys. Tiba-tiba dah lah. Tu baru kan? First time guna kan? Dah 2 kali lah. Oh, 2 kali. Tapi kat rumah buat dalam bilik. Oh.
Kau buat apa sih? Dalam bilik Sini Ni ni makam ke ni? Bukan kan? Pasti. Macam Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak, sekarang ni kan bukanlah ini. Macam makam je style dia. Mana? Masa tu ni? Dah bijak pun. Bukan ni. Bukan Bukan. Kebetulan je ni. Batu tu. Ni kan. Nanti dah bijak. Dia selalu arah kiblat kan? Takkan makam dia macam ni. Tapi macam ya. Takkan dia punya batu ni sel pokok. Tapi ada daun merah tu. Selalu bunga merah tu memang kawasan kubur je dia. Kau buat apa? Selalu orang cakap celakangkan. Are you seriously right now, bro? Cantiknya Masjid Shah Alam, guys. By the way, kat pokok ni lah kita orang kena dikejutkan bunyi. Bunyi apa? Korang kena tengok sendiri lah. Video part 1. Kau tengok sekejap. Tutup lampu. Cantik. Ni dah jalan gila. Kau buat? Oh, dekat. Oh. Entahlah. Damn. Kenapa tadi ramai basikal? Oh, betul lah tu basikal. Tak boleh lah. Kita akan melakukan nampak uji nyali sebentar ya di sini. Siren ambulans. Sini dah. Mana tadi sini? Bukan. Dia betul-betul jaga tempat ni cantik. Duduk sini. Makin nalap. Kan? Dia jadi problem kan? Dia dah kena ganggu. Guys, baru cas yang satu kelip dia punya Lampu aku jadi problem. energi kena sedut kau Energi lampu biru aku tu kena. lampu biru dia pun Tak boleh nak buka langsung. Padahal baru cas. what? Hey, jangan macam ni lah. Apa tu? Yang tadi yang sambut tadi bunyi tu balik. Kau. Sekejap. Asap solo lampu kerengga kat mana? Ada betul.
Kerengga juga. Sini lah kerengga. Tak ada bang. Kerengga lah siap. Okay, uji nyali batal. Tempat lain. Punya apa siap? Kalau tengok kerengga dah kat telinga. Tak, betul-betul kat telinga. Gigit tu. Apa hal kau tak cabut? Tak puas hati lah. Tu bunyi apa? Binatang apa? Pak. Hello? Ada pula. Senyap ke tu? Tahu senyap. Ni batu cantik. Ajak borak je pun. Aku dah bunyi. Chill lah. Ni lain. Sini tak jadi lah. Uji nyali bateri lampu besar kita dah low. Padahal lampu besar ni lah yang susah nak ambil bateri. Sampai sini dia problem. Salah guys Kalau ada lampu biru tu, aku nak arah ke sini. Dia arah sini. Perlu guys Api pula dah. Ha? Tak ada? Ada kan? Hang tadi pijak tangga bukan? Tak. Kau dengar? Ha. Aku tak dengar apa-apa pun. Bukan gila. Kawan aku cakap dia dengar bunyi. Kau tak ada langgar apa-apa kan? Tak ada. Dia ada dengar bunyi orang naik tangga. Macam berada. Tak ada. Aku dengar bunyi api je. Bunyi api. Aku ingat hang langgar apa-apa tu dia tahu. Tak ada. Tengok on the way ke luar. Takut lampu ni pula. Macam ni. Okay guys, itu saja untuk setakat ni. Terima kasih kerana menonton. Dan terima kasih kepada siapa yang mesti lagi setia tengok video aku. Walaupun sendu kan. Okay guys, jangan lupa like and share. Dan kepada yang baru sampai ke channel aku, kalau suka subscribe guys. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Bunyi apa? Apa salah aku tak dengar? I didn't hear anything. Tengok ni. Bunyi macam orang swing. Guna mesin. Aku tak boleh swing. Tak pandai aku swing. Tak bunyi siapa? Tu boleh sikit.
sudah. Give up. Wah. Gaya. Ini kau sure ke boleh selamatkan kau? Ada baca-baca lah. Ni jadi cawan samurai. Sudah. Ini bukan binatang ni. Sudah kami nak pulang. Tadi tak nak ni. Aduh. Bye. Sayonara.